Cara tambah pendapatan menggunakan handphone. Okey, hari ni kita nak share sikit untuk korang belajar trading. First kali apa yang korang perlu buat, korang daftar dulu akaun trading korang. Senang saja, pergi dekat link bio kami. Kami dah sediakan step 1 untuk korang daftar akaun trading. Step 2, korang install app MetaTrader 5 ni dekat App Store korang. Dan step 3, kalau korang tak tahu nak trade macam mana, korang boleh follow Telegram Prof Date untuk korang dapat signal-signal macam ni lah. Okay, so first of all, dekat app MetaTrader 5 ni, selepas korang daftar account, dekat link kat bio tu, korang boleh cari currency. Contohnya dekat sini Great Britain Pound, Australian Dollar. Korang tengok ada breakout. Okay, so first kali tengok ada trend. Ni syarat pertama, kena ada trend. Lepas tu dia ada satu breakout. Breakout ni maknanya dia ada satu impulse. So trade tu dia break dekat level sini, dia breakout kepada moving average. So step ketiga untuk korang cari adalah retracement. Retracement ni adalah area entry dekat mana selepas breakout tegak ke atas ni, price tu dia akan turun sedikit. Bila dia turun sedikit, korang boleh start layer dekat level ni. Lepas tu korang boleh expect price tu dia akan buat sambung kenaikan lagi tinggi daripada kenaikan sebelum ni. So ni kenapa teknik ni berkesan, sebab pertama sekali korang ada signal tu, trend ni menunjukkan signal untuk korang entry. Bila dia break tu adalah signal yang lebih kuat dan korang kena cari entry point dekat retracement. Okay, so bila dah trade macam ni, korang boleh set saja stop loss dekat level luar daripada area entry korang. Bila price tu dah naik, korang tunggu sampai price tu membuat ada pucuk bawah ke atas. Okay, so bila dia buat macam ni, korang punya stop loss ni korang boleh tarik ke level yang dekat sebelum bucu ni lah. Okay, so korang boleh tarik stop loss korang daripada sini, tarik saja ke level sini. Okay, itu saja tips trading untuk kali ni. Kalau korang rasa ianya membantu untuk korang, ni adalah cara yang mudah untuk korang buat extra income menggunakan telefon korang. Tak payah jual barang, hanya perlu buat trading sahaja dekat aplikasi MetaTrader 5. Okey, kalau apa-apa masalah boleh chat DM kami di IG, TikTok Prof Duit, follow kami di YouTube channel Prof Duit, share video ni pada rakan-rakan, tengok link dekat bio untuk daftar. Jumpa lagi dalam video akan datang.